Biasanya untuk sesi penggambaran tu akan ambil masa yang akan diterbitkan 90 minit. Tapi misalnya bila dah compilekan scene tu terlebih dalam 3 hingga ke 5 minit. Biasanya apa yang akan Datuk buat, sama ada macam go back through all the scene, lepas tu macam okay, scene ni tak perlu kita buang, ataupun macam kira macam tak apalah 5 minit tu. Okey. Nanti jangan bagi dia pegang. Ada benda pula saya nak tanya. Dia kena dah. Terlebih 3 minit ke 5 minit itu untuk produk yang berdurasi berapa minit? 90 minit. 90 minit. Pernah buat ke video yang 90 minit? Tak pernah. Macam mana boleh tahu lebih 5 minit? Contoh. Kalau tak pernah buat? Agak-agak. Okey, alright. Thank you. Dah beri mic. Nampak tak bubble? Nampak? So kalau kita nak ketatkan, kita kena make sure bubble tu ada dekat tengah. Bubble ini kena ada betul-betul kat tengah round macam tu. Nampak tak? Bila ada tengah, baru kita lock. Dia kena macam tu, baru kita lock. Baru dapat gambar tu sikit. Okey, siapa nak try lock? Alah, seorang kena nampak. Okey, tak tentu. Tak ada. Kik dulu sikit. Okey, jom. Belakang lagi dulu, yang first four. Betul lah, betul. Jangan tu. Dengan depan ni kita tunjukkan kamera. Kamera tu dia punya body sahaja adalah satu kamera sahaja. Yang lain itu adalah accessories dia. Semua harga berlainan. Dia ada fokus dia lain, lens dia lain, bateri dia lain, cover dia lain. Kadang-kadang dia ada screen eksternal. Okey. Dan satu lagi yang depan ini adalah tripod. Tadi ada juga tanya. Saya tanya tadi, ini apa namanya? Tak tahu. Namanya tripod. T-R-I-P-O-D. Okey. Okey, namanya tripod kan? Tripod biasa. Sini. 1, 2, 3. Saya dah bagi. Lagi satu, untuk berjaya sebenarnya jangan mengharap ada orang lain untuk dapat finish. Dan yang keduanya, dedikasi, disiplin, dan juga apa namanya ni, percaya yang anda memang boleh buat. Anda kena percaya. Kalau tak, anda boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Itu masalah. Anda kena buat. Kalau tak buat, anda tak tahulah sejauh mana anda boleh buat. Alright. Kemudian Nur Halidah. Okey, Nur Halidah. Saya ada soalan. Apakah tindakan yang tuan akan lakukan sekiranya maklumat wartawan itu melebihi maksimum durasi telah ditetapkan? Okey, macam ni. Kalau dia punya laporan tu panjang, kita nak setengah jam, dia bagi 2 jam. First, anda kena tengok prioritinya kat mana. Laporan ni sepatutnya kat mana yang betul-betul kita nak. Contoh wartawan kalau untuk dokumentari, cerita biasa dokumentari ni memang panjang lah. Dia punya interview tu kadang-kadang sejam, nak bagi setengah jam je. So mana pergi setengah jam lagi. So kita kena ambil short ataupun butiran-butiran ataupun dapatan fakta yang tepat, yang tepat, yang paling tepat. Kemudian yang paling penting untuk dimasukkan dalam laporan rasmi news ataupun majalah ataupun dokumentari. Yang mana satu? Kadang-kadang sayang, banyak ni, lama ni kita turun padang ambil syuting kan, tapi setengah jam ni jangan buang. Yang tak dipakai tu jangan buang. Yang kadang-kadang yang tak dipakai tu besok-besok akan dijadikan rujukan balik.
So guna pakai, ambil bahagian yang betul-betul perlu. Kadang-kadang kita kena pendekkan. Dia cakap kan menjela panjang, macam saya cakap panjang kan, sebenarnya sikit je ni nak beritahu. So ambil bahagian sikit tu, yang penting tu, ambil tu je. Jadi kerenkan lah, as long as cerita tu sampai masuk, ataupun dialog tu, ataupun interview tu sampai masuk. Okay, soalan seterusnya saya. Okay, bezanya shotgun dengan boom. Shotgun ni dia ambil jauh, sound tu dia punya kedudukan straight je, jauh, distance yang agak jauh. Jauh tu taklah jauh sampai 100 meter macam tu, tak. Dia lebih kurang dalam 1 meter, 2 meter, dia boleh pick up. Dan apa perbezaannya dengan boom mikrofon? Boom mikrofon ni yang biasa digunakan oleh pembuatan dalam drama. Kan dia satu rod kan, orang pegang macam tu, panjang, kemudian ada satu dia yang itu sama lebih kurang dia talakan ke bibir, ke mulut siapa yang nak bercakap, tetapi dia dalam bentuk tak jauh sangat distance-nya, dia kena dekat kan. Kalau kepala tu mungkin satu jengkal lebih sikit. Jadi lepas frame dalam kamera, untuk headroom tu tak masuk dekat boom mic tu, tak masuk dekat dalam frame kamera. Itu kedudukan dia. So dia dengan pelakon tak jauh sebenarnya, tak jauh. Dan dia boleh adjust. Biasanya boom mic dia akan datang sekali dengan mixer. So mixer itulah yang akan kawal. Mixer tu akan kawal. Dan bezanya itulah yang saya sebut. Untuk shotgun ni jauh.